Biskut old school lah. Ya, school ada, yang modern ada. Abang bagi saya 5 yang best boleh bang? 5 semua sayur ni. Ni antara yang popular dekat sini. Memang sedap lah. Lepas tu bagi rempeyek bang, rempeyek. Rempeyek satu. Rempeyek kita dah nak habis. Sebab langsung sangat. Ni dah tin yang ketiga hari ni. Alhamdulillah. Kakak ni dah ke? Okey, good job kak. Siapa lagi nak biskut? Datang cepat. Kita seminggu sekali je ni. Ni biskut apa ni bang? Yang ni Choco Bear. Ini antara yang paling laku kat sini. Jenis yang ni Dia ada 2 jenis. Yang ni dia ada rasa kelapa sikit. Tapi banyak orang beli yang ni lah. Ni dia macam tak nanas bang? Ya saya, betul. Tapi dia biskut lah. Tapi dia dalam bentuk biskut lah. Macam raya tu kan, nak makan tak nanas tu kan. Okey, yang ni abang ada love letter. Saya dah masuk dalam. Choco Bear. Dalam dia ada coklat. Nanas. Rempeyek. Ini biskut masin sayur. RM25 saja. Banyak kan? Ini je. Abang ni dah kilo